Ramai tanya aku, apa perbezaan Moda Sporters dengan Yamaha S-Max? Okey, aku tunjuk korang. Pertama, design dia lah. Kalau kau nampak design motor bawah. Kalau nampak design motor nampak macam design Ducati Panigale belakang. Nampak macam Ducati Panigale. Tapi kalau yang S-Max ni dia lawa lah, aerodynamic, tapi boleh lah. Okey, yang seterusnya dia punya jajan dia. Apa yang aku suka dengan Ducati ni, dia siap bagi USD fork. Sini bang. Bang, sini. Masih sini. USD fork. Lepas tu ada traction control, ada ABS. Tapi kalau Yamaha S-Max, ABS dengan traction control ada. Tapi cuma dia pakai telescopic fork. Biasa je lah. Lemah. Untuk absorber pula, kalau S-Max ni dia pakai absorber biasa je lah. Bang, sini bang. Sini. Tapi kalau yang Moda ni dia pakai subtank sekali. Yang aku peliknya harga dia lagi murah. Dia faham banyak jajan. Aku tak faham. Top speed Ducati ni dah cakap 18 boleh pergi lah. Tapi kalau S-Max ni slow 15 je tu. Tapi mahal. Tapi apa yang aku suka dengan S-Max ni, dia selesa tau. Sebab dia punya seat dia pun luas, tempat kaki pun nice. And then dia punya sistem ni pun aku suka. Sini aku tunjuk korang. Sini bang, bukan. Tapi ni compare dia lah, Moda dengan Yamaha. Ni kereta ke motor? Untuk Yamaha S-Max ni, dia punya sistem dia ni senang sikit lah. Tengok, kau boleh control daripada jari kiri ni je. Lepas tu kau boleh setting untuk windshield. Nice kan? S-Max ni dia ada wire connect. Tu senang lah kalau korang nak connect dengan music ke. Kalau Moda dia okey, tapi dia agak leceh sikit kalau nak setting. Sebab korang tekan dekat dia punya meter ni, nak kena hold lama-lama. So dia tak selesa lah. Okey, so kesimpulan dia, Moda Sporter ni design dia lah memang nampak lawa dan laju. Kalau S-Max ni lebih kepada keselesaan lah. Kau berminat dengan motor-motor di bawah ni, isi beg view di bawah sekarang, okey? Wazah. Bukan, bawah. Wazah.